Nak mulai bisnes ternakan tapi tak tahu nak mula dari mana? Video ini akan tunjukkan langkah-langkah penting untuk membangun perniagaan ternakan yang menguntungkan dan berkelanjutan di Malaysia. Langkah pertama adalah memilih jenis haiwan yang sesuai dengan keadaan anda. Pastikan anda memilih spesies yang mempunyai permintaan tinggi di kawasan anda dan kondisi cuaca yang sesuai. Setiap jenis ternakan mempunyai keperluan khusus yang berbeza. Infrastruktur yang baik adalah asas kesuksesan ternakan. Kandang atau kolam mestilah dirancang dengan betul untuk memastikan haiwan sihat dan produktif. Jangan lupa tentang sistem pengurusan sisa dan pencegahan penyakit melalui kebersihan yang ketat. Makanan adalah 60 hingga 70% daripada kos operasional ternakan. Jadi pemilihan dedak berkualiti sangat penting. Dedak yang baik mengandungi nutrisi seimbang yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produktivitas haiwan anda. Pastikan anda membeli dari supplier yang mempunyai sertifikasi dan reputasi baik. Pengurusan yang sistematik sangat penting untuk keberlanjutan bisnes. Catat semua aktivitas harian untuk membantu anda membuat keputusan yang tepat. Sebelum haiwan siap jual, pastikan anda sudah mempunyai pembeli tetap atau strategi pemasaran yang jelas. Pengurusan kos makanan dan pemilihan dedak berkualiti boleh membuat perbezaan besar dalam keuntungan anda. Dengan dedak berstandar dan pengurusan yang baik, peternak Malaysia boleh mencapai keuntungan hingga 40% setahun. Untuk peternak yang baru memulai dengan ayam kampung, Mr. Boss PMT 777 adalah pilihan terbaik kerana dirancang khusus untuk kebutuhan ayam lokal Malaysia. Dedak ini memberikan nutrisi lengkap yang memastikan pertumbuhan merata dan daging berkualiti tinggi sehingga hasil ternakan anda bisa bersaing di pasar. Siap untuk memulakan perniagaan ternakan anda? Hubungi tim Network Enterprise sekarang untuk mendapatkan konsultasi grace dan produk berkualiti. Hubungi kami melalui WhatsApp di nombor 611399111183.